Game ni membuktikan yang kita punya squad depth memang sangat-sangat teruk. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video ni kita nak buat match rating untuk game Manchester United lawan dengan pasukan Tottenham Hotspur, yang mana kita seri 2-2. Aku rasa ni first time kot kan. Sepanjang aku buat channel Pala Bola United ni, prediction aku jadi tepat. So prediction aku betul lah 2-2. Tapi walaupun prediction aku tepat, tapi aku tetap kecewa dengan keputusan dalam game ni. Sepatutnya kita boleh menang, tapi kita botol. Tapi nasib baiklah kita boleh comeback jadi 2-2. Dan sebenarnya ni bukan nak sedapkan hati ya. Aku rasa ada bagus juga kita kalah final Europa League musim lepas tau. Hang bayangkan kalau kita menang Europa League musim lepas, lepas tu kita masuk UCL pada musim ni. Hang rasa dengan squad depth kita yang macam ni, kita boleh survive ke? Mungkin kita akan ada banyak injury. Dengan first team kita pun masih lagi tak solid. Aku rasa kita memang tak ready untuk UCL kalau kita menang Europa League musim lepas. Tapi itulah kalau kita memang kalah pun. So kali ni kita jumpa dengan tim yang kalahkan kita dekat final Europa League pada musim lepas. Kita nak balas dendam dengan depa, tapi sayang kita gagal balas dendam dalam game ni. Kita sekadar seri 2-2. So kita mulakan match rating kita dengan goalkeeper dulu, iaitu goalkeeper kita Sam Lammers. Walaupun permulaan masa mula-mula tu dia ada buat mistake, tapi mistake tu tak ada apalah kan. Dia just tahan bola tak kena je. Nasib baiklah bukan depan gol. Kalau depan gol tu tobat kena throw lah. Tapi overall dalam game ni, walaupun dia bolos 2 gol, dia buat banyak crucial save. Aku rasa 2 crucial save kot dia buat. Selain dia juga bantu untuk Matis De Ligt score gol kedua masa time corner tu. So aku bagi dekat Sam Lammers 8/10. In fact, satu faktor, dia tak pernah kalah lagi tau dengan MU sejak dia start untuk Manchester United. Kita masuk centre back pula. Centre back pertama adalah Matis De Ligt. Bagi aku solid performance daripada dia. Walaupun kalau kita tengok gol pertama yang Tottenham score tu, dia sepatutnya do better lah. Tapi dia cover balik dengan gol penyamaan pada hujung-hujung game, bagi jadi 2-2. So aku bagi dekat Matis De Ligt 8/10. Harry Maguire sekali lagi tampilkan performance yang baik, tenang. Lepas tu solid performance daripada dia. One on one defending. Yang paling aku suka dengan Maguire ni adalah daripada segi aerial duel. Bagi aku dalam game ni dia okey, sampailah dia injured, dia terpaksa keluar. So aku bagi dekat Harry Maguire 7/10. Centre back yang ketiga iaitu Luke Shaw. Sekali lagi performance dia bagi aku memang betul-betul solid. Banyak buat block-block yang penting, interception yang penting juga, dan ada juga cover mistake-mistake daripada teammate depa. Satu benda yang aku suka untuk trio centre back ni iaitu De Ligt, Maguire dan juga Shaw. Depa boleh kata macam saling faham memahami. Maksudnya kalau contoh Maguire terlepas, Shaw akan cover daripada belakang. Kalau De Ligt terlepas, Maguire akan cover dia. Kalau De Ligt terlepas, akan ada Shaw juga ataupun Maguire yang akan cover dia. So mereka saling melengkapi. So dekat Shaw aku bagi 7/10. Kita masuk dekat wing back pula. Untuk right wing back, Amorim gunakan Mazraoui. Bagi aku tak jadi sangat Mazraoui aku rasa dia barai daripada segi attacking dan juga defensif, dan aku rasa macam lebih kepada liability untuk pasukan dalam game ni. So aku bagi dekat Mazraoui 5/10. Patrick Dorgu setelah beberapa kali dikritik, akhirnya dalam game ni dia tampilkan one of the best performance so far untuk dia. Attack bagus, defend bagus, tapi defend tu lah paling bagus. Dia boleh stop attacking play macam Pedro Porro dan juga Brennan Johnson. So aku bagi dekat Patrick Dorgu 8/10. Kita masuk dekat midfield pula. Midfield pertama iaitu Casemiro. Memang kerah dekat atas padang. Bagi aku dia adalah best player untuk kita dalam game ni. Walaupun dia tak score, walaupun dia tak assist, tapi adanya dia dekat atas padang tu sangat-sangat membantu. Sebab dia boleh jadi shield untuk defend kita tau. Dan bukan setakat tu, dia cover juga mistake-mistake bongok daripada play-play macam Bruno, Cunha. So sebab itulah dalam game ni, walaupun Tottenham banyak juga menyerang waktu Casemiro main, tapi mereka susah nak masuk daripada tengah. Bukti dia hang boleh tengok masa gol pertama tu, betapa mudahnya mereka lepas Ugarte. Kalau contohlah Casemiro ada dekat situ, aku percaya Casemiro akan mudah-mudah rampas bola tu. Sebab kalau kita compare speed lah, memanglah Ugarte ni lagi laju daripada Casemiro, tapi Casemiro ni dia punya positioning lagi mantap. So aku bagi dekat Casemiro 9/10. Sayang dia perform, tapi Amorim keluarkan dia. Mungkin nak cover dia daripada injured. Partner kepada Casemiro, Bruno Fernandes sekali lagi dapat assist. Assist tu masa corner. Walaupun dia ada buat contribution dalam game ni, tapi bagi aku dia ada ups and down. Maksudnya mula-mula dia main okey, lepas tu ada satu masa dia off gila. Lagi-lagi masa awal-awal second half kita boleh tengok masa tu play-play Tottenham betul-betul push kita tau. Depa pressing kau-kau. Tapi pemain macam Bruno bila dapat
dapat bola kali. Banyak kali kita hilang bola disebabkan Bruno. So aku bagi dekat Bruno 6/10. Tapi lepas Amorim buat sub tu dekat hujung-hujung game, elok pula Bruno main. Kita masuk dekat attacking midfield pula. Attacking midfield pertama dalam game ni adalah Amad Diallo. Selepas selalu main dekat wingback, kali ni dia main dekat attacking midfield. Dan tak kira lah dia main dekat mana, bagi aku Amad Diallo ni seorang pemain yang memang sangat-sangat reliable. So dia ni boleh dipercayai untuk main dekat wingback ke attacking midfield ke, sebab bila dia main dekat attacking midfield pun menjadi dia boleh juga fight dengan player-player lagi besar daripada dia. Contoh macam Jet Span, Mickey Van Deven. Tapi lah lawan speed tu payahlah, cuma lawan one on one tu dia boleh fight. Dan dia juga buat assist penting untuk gol Bryan Mbeumo. So aku bagi dekat Amad Diallo 7/10. Bryan Mbeumo sekali lagi skor untuk Manchester United. Lepas dapat anugerah Player of the Month hari tu, dia teruskan momentum dia untuk skor dalam game ni. Tapi bagi aku ni bukan the best performance daripada dia. Tapi aku still bagi 7/10 untuk Bryan Mbeumo. Matheus Cunha, sorry to say, memang barai gila dalam game ni. Dia lebih kurang macam Bruno lah dalam game ni. Punca hilang bola juga. Dapat bola nak santai sangat, nak pegang bola lama sangat. Sedangkan setiap kali dia pegang bola, hang tengok player Tottenham sampai 4 orang main dekat dia. Tapi dia tak mau lepaskan lagi bola tu, tak mau passing. Walaupun dia juga adalah dalam gerakan waktu gol pertama Mbeumo skor tu, tapi aku rasa performance Cunha dalam game ni memang off. So aku bagi dekat Cunha 5/10. Kita masuk dekat sub-sub pula. Substitution ni lah yang paling mengarut. Substitution yang pertama iaitu Benjamin Sesko. Sesko dalam game ni jujur abad nampak dia tak confident langsung. Dia dah lah masuk lewat, lepas tu miss chance yang paling besar. Memanglah kalau kita tengok Sesko masa dia dapat bola tu, sepatutnya dia boleh score, tapi Van Deven punya tackle memang mantap. Tapi kalau hang tengok Sesko punya positioning dah okey dah, tapi dia punya decision making tu lambat sangat. Ni bukan Bundesliga mat, ni EPL. So hang kena sharp. Lepas tu dah lah tak boleh score, make Van Deven tackle, injure pula dah. Aduh sayang betul lah. Aku harapkan everything akan getting better untuk Sesko. Kesian dekat dia. Tapi kita sebagai fan MU, kita nak kritik boleh, tapi jangan kecam dia. Kita support lah dia. Kita tak payah pun nak kecam-kecam play kita. Dah banyak dah haters-haters duk kecam play-play kita. Takkanlah kita nak kecam play kita sendiri, betul tak? Kita kena support dia. Tapi overall rating dalam game ni untuk Sesko, sorry, aku bagi 3/10. Leny Yoro masuk gantikan Maguire. Walaupun okey juga dia main, tapi aku still rasa kehilangan Maguire tu. Dia tak dapat gantikan peranan Maguire sebelum tu. Sebab Maguire ni memang padu daripada segi aerial duel, yang mana Leny Yoro betul-betul lemah daripada segi aerial duel. Aerial duel one on one tu okey lagi lah, tapi aerial duel tu Leny Yoro paling lemah. So aku bagi dekat dia 5/10. Kita masuk ke sub yang ketiga pula, iaitu Manuel Ugarte. Dia masuk ganti Casemiro. Bagi aku memang barai lah. Masa play Tottenham cuba masuk untuk skor gol pertama tu, aku rasa sepatutnya dia buat tackle je, bagi dapat kad kuning pun tak apa. Sebab waktu tu posisi hang boleh tengok, memang play-play Tottenham boleh skor masa tu. Ada pemain dah ready dekat kiri, ada pemain dah ready dalam kotak. Kalau pemain tu boleh dribble lepas dia, memang dia pun boleh skor. Dan memang betul, memang dia pun skor. Positioning dia tak okey, lepas tu dia terlalu kalut ligan pemain tu. Defensive midfield yang baik bukan macam tu lah. Tapi aku harapkan Ugarte improve. Cuma dalam game ni memang dia barai. Aku bagi dekat mana Ugarte 5/10. Untuk next sub kita iaitu Mason Mount. Bagi aku dia adalah satu-satunya sub kita yang menjadi. Bukanlah menjadi sangat, tapi paling kurang tak buat masalah. So dalam game ni Mason Mount masuk, dia bantu daripada segi attacking. Hampir-hampir juga buat assist untuk Sesko, tapi sayang Sesko tak skor. Aku bagi dekat Mason Mount 6/10. Diogo Dalot bin Ruben Amorim. Bukan mopok lah kan, tapi depa lebih kurang depa katalah, orang kata depa ada adik-beradik. Diogo Dalot setelah sekian lama dimainkan oleh Amorim, kali ni dia benchkan Dalot, lepas tu dia masuk sebagai sub. Tapi masuk-masuk pun tak jadi juga. Bila kita tengok Dalot masuk tu, aku nampak macam downgrade lah untuk Patrick Dorgu. Tapi sayanglah Dorgu terpaksa keluar sebab tentu dia kena kad kuning. Last untuk manager kita iaitu Ruben Amorim. Aku bagi dekat Ruben Amorim 4/10. Pendekatan taktikal yang lagi-lagi masa second half second half kita terlalu main banyak bertahan, hampir-hampir cost the game. Dah cost the game dah pun sebenarnya, kita kena 2-1. Tapi nasib baik kita boleh comeback 2-2. Menyerang kita tak solid. Hang bayangkan, kita lagi eager nak cari gol penyamaan daripada nak cari gol tambahan 2-0 tu. Kalau kita boleh kill the game dengan gol kedua, mungkin dalam game ni kita boleh menang dengan senang. Tapi sayang, lepas kita leading 1-0, hang boleh tengok attacking Manchester United agak kendor sikit dan kita lagi fokus bertahan masa second half. Satu lagi sebab
Sebab apa aku bagi dekat Amorim 4/10 je adalah disebabkan substitution yang dia buat memang betul-betul mengarut. Cuma kita tak boleh salahkan dia sepenuhnya. Sebab apa? Sebab tu je pemain yang dia ada. Bagi aku, kalau kita betul-betul gunakan scouting Manchester United yang lah ni, depa beli pemain-pemain yang betul, beli pemain-pemain yang tepat untuk upgrade team dan juga upgrade squad depth, mungkin kita perlukan 2 ke 3 transfer window untuk betul-betul completekan team kita ni. Lah ni pakai je lah hak mana ada dulu. So nak marah Amorim pun aku kasihan juga kan. Dia tengok dekat bench, dia pun tepuk day, tapi terpaksa masuk jugalah. Macam kita tengok Dorgu keluar sebab dia kena kad kuning. Casemiro tu yang aku geram pasal apa Amorim keluar. Tapi mungkin disebabkan faktor Casemiro ni dah berusia, so Amorim takut dia ni ada kecederaan. Kalau dia injured, lagi kita barai. Tapi itulah kan, kita kan nak masuk international break, perah je lah dia sampai habis. Kalau Casemiro main sampai habis, aku rasa kita boleh menang dalam game ni. Tapi itulah kan, cakap banyak pun tak guna. Terima je lah keputusan game ni. Tak apalah kan, kita orang kata sedapkan hati je lah, janji tak kalah. Cuma geram jugalah dalam game ni. So itulah video kali ni. Apa pendapat hampa untuk game ni? Kita seri, kita hampir-hampir kalah dalam game ni. Lagi-lagi kita hilang 2 key player kita pula, iaitu Sesko dan juga Maguire. Hampa rasa bolehkah kita kekalkan prestasi kita? Next game lepas international break, kita akan lawan dengan pasukan Everton dekat Old Trafford. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.